Perubahan hormon pada ibu mengandung secara umumnya memang ada sedikit kesan kepada mata, terutama daripada sudut power mata ataupun kantar cermin mata. Tetapi ia bersifat sementara, iaitu semasa dia mengandung dan mungkin selepas dia melahirkan anak, dan mata itu akan kembali kepada normal. Tetapi sebagai contoh, seorang ibu ada yang mengandung dan dapat kencing manis semasa mengandung. Dan yang itu, kencing manis masa mengandung itu boleh menyebabkan kencing manis pada mata yang perlu dirujuk kepada doktor lah untuk pemeriksaan. Ibu mengandung lebih mudah untuk mendapat mata kering adalah kerana perubahan hormon yang berlaku semasa mengandung. Puncanya macam saya sebut tadi adalah disebabkan perubahan hormon. Cara mengatasinya adalah kita kena amalkan, kalau kita banyak screen time tadi, 20-20-20 rule lagi sekali. Ataupun kalau betul kering, kita kena letak pelembab mata untuk mengatasi mata kering tu. Bagi ibu mengandung yang memerlukan apa-apa pemeriksaan mata di klinik mata atau di hospital, saya pasti memang benar banyak pemeriksaan mata ni banyak bergantung kepada mesin-mesin tertentu. Tapi tidak ada satu pun mesin yang berada di klinik atau hospital yang memeriksa mata yang menjejaskan atau memberi kesan sampingan kepada bayi dalam perut ibu yang mengandung. Semuanya adalah selamat. Secara umumnya, semua ubat titis mata yang kita bagi adalah selamat untuk ibu mengandung. Namun, terdapat beberapa ubat tertentu yang memang tidak sesuai diberikan kepada ibu mengandung. Sebabkan itu, kita betul-betul kena jumpa dengan pakar mata kerana mereka akan prescribe ubat yang sepatutnya.